Assalamualaikum, hello and welcome back to Cerita Chatter by Telengkop, di mana kita berkongsi tentang momen, pengalaman dan juga kenangan kita sepanjang kita turun on ground dengan pelajar, institusi dan juga industri. Okey, saya Hashimi Hashim, host special anda pada hari ini. Special, okey? Alright, dan juga bersama dengan saya yang paling jelita dalam Telengkop hari inilah. Kira macam nombor 1, nombor 2, jelita dia nombor 2. Tahu tak sebab apa? Sebab 1 tu saya lah. I love that. Alright, so bersama dengan saya Miss Siti Sophie Ismail. Ataupun lebih dikenali sebagai Sophie. Hello everybody. So nice to be here today. Woohoo. Thank you sebab datang. Okay, jauh sebab Sophie ni busy sikit. Dia seminggu tak ada kat office. So hari ni kita kena grab dia Kita juga. kena grab dia hari ni. I pun macam I nak masuk office. Walaupun I baru balik daripada Penang last night. Yeah. I know I have to be here. Thank you sebab datang okay, kat Cerita Chatter ni. Of Alright. course. Kita mula terus ya dengan topik kita. Tak ada Ready? masalah. Tak ada masalah Untuk you as I sentiasa ready. Yeah. Alright. So, Sophie, boleh bagi tak introduction about you sikit lah, maknanya pasal maybe macam probably zaman uni you belajar apa and sekarang you buat apa, related ataupun tidak lah macam tu. I think just to sum up, actually Shimi, this is my 12 years Wow. bekerja secara professionally, formally. I see, So dah okay. 12 tahun I bekerja. Initially what I studied dulu adalah mass communication. Oh, Masscom lah kan? I memang nak masuk dalam industri hiburan lah konon. Wow. I did my internship in 8TV. Oh, wow. Yeah. So I know that I wanted to get into that space. Okay. So I have been in a talent space, talent development, talent ecosystem since 2014 to now. 2014 dah Kerja. kerja. Maksudnya kita dah boleh tekalah usia Miss Sophie ni berapa. Boleh. Boleh. 2014 dah start kerja, guys. Siapa yang betul tu komen. Oh, wow, betul. Sampai- Saya 2014 baru SPM date. Siapa betul tu komen kat bawah kalau you dapat peluang bergambar dengan saya. Jumpa je datang dekat Damansara di office Tak kita ada ni. hal. Level 6 boleh. kita di atas sini untuk menyokong anda. Serious? Okay, So hence why yang tadi kita cakap tu, Shimi, macam we have been going around daripada utara, selatan, patah timur. Pandai ke cakap Patah Timur? Tak boleh, kita cuba. Tapi dah kena okay. marah. Tapi sebab banyak kali pergi patah timur, dah dapat dah sikit-sikit tu. Terang sikit-sikit je Patah Timur punya slang. Set kita jangan pecah. Very the basic. Tapi tak apa. Very the basic, Benda boleh Aisyah. belajar lagi Benda lah. boleh belajar. Banyak Okay. lagi. You rasa you nak kerja lain, tapi end up you kerja benda lain. Faham Yeah. tak? Sama, same goes with me juga, Faham. Sophie. You know what? Because dulu waktu university, I study analytical and environmental chemistry. Oh, wow. Dengar bijak bukan? Sangat bijak. Sangat bijak. And memang kena bijak je kalau nak belajar tu. Tapi kalau biasa-biasa boleh je. Ini produk dia lah, somehow survive. Tapi somehow kerja benda lain sekarang. Faham? Faham tak? So you are part of that statistics where you're like occupationally mismatched. But it's Betul. okay. But that's betul. something. Yeah, but that's something that Talentcorp is actively seeking into. Providing some solution to make sure orang macam you, macam I juga in a way. Yes. We actually utilize the skills that we Betul. have learned dalam Betul. higher Tapi learning kan, institutions. actually Sophie, I do have a reason why I decided to not to pursue apa yang I belajar lah. Sebab kita tahu kita ni orang suka yang huha-huha, bercakap-cakap, jumpa orang. Kira macam YB lah kawasan macam gitu kan. You pula MVP. Suka hot stuff lah dulu sebab dia boleh naik. Kau pergi UMT tu, kau Tak. tanya siapa Shimi kau nak. Confirm lah orang kenal. Kalau I pergi UMT sekarang pun for engagements where we talk to students, bila your lecturers pun masih ingat lagi siapa Shimi tu. So that means that your branding and your presence was very strong. Thank you UMT, masuk UMT. Yeah, guys. so I think that's something that a lot of students should Yeah, also aim betul. to do. Betul. Bukanlah nak mencari publicity. Apa kau cakap mencapak? bukan. Bukan. Tidak. It's just like macam that's something that I always share. Shimi, kalau I boleh masuk Sila. sikit. When we go for engagement with students, right? I ada satu module where I do mock interviews. Okay. So bila I tanya soalan yang simple, okay, selalu kita kan berkawan-kawan, selalu duduk sebelah kawan dia. I akan tanya soalan dia, okay, kata lawan, okay Ali, kenapa saya patut ambil awak bukannya Abu, kawan awak kat sebelah?
majority of the students would not be able to answer that. Oh. Diorang tak tahu aku ni apa beza. Kalau nak cakap ada setengah akan cakap I punya GPA 3.9. Okay, I aktif kat curriculum. I aktif dengan benda ni. I cakap kat dia, yes betul. Tapi you and I could find easily 5,000 orang yang lain yang cakap benda yang sama. Betul. So apa yang membezakan you dengan 5,000 orang yang lain? Right? So that's what I think we are also trying to say today adalah macam Shimi, dia tahu dia punya passion doesn't solely lies on the academic. Betul. Dia ada buat lagi benda lain as a backup. So that's I think something that students out there. Betul. Yes, your study super important. Betul. Tapi you also need to hone skills. Betul. You need to have other added values that you can show to your future employers. Look, I bukan sahaja pandai benda ni, tapi I boleh bercakap. Betul. Tapi I boleh buat benda ni. I can troubleshoot easily. I have all these critical thinking, problem solving skills and things like that. So itu adalah sangat penting untuk I. And then that's something that I think Shimi dengan I, we go institution to institution to say the same thing. Because it's super important that you know yourself first and you hone your skills. Agree. Banyak students kita susah sangat nak bercakap. Betul? Betul. Kita ni antara yang few yang terpaksa bercakap, dah boleh bercakap lah. Kan? Memang terpaksa lah. I rasa you keluar-keluar je bukan menangis ya. You deliver baby tu bukan menangis. Sabar. Dah keluar. Dah keluar dah. Sabar. Okay. So that was a common misconception. Okay? Aku nak cerita kat sini kat hang ni. Okay. I grew up as a super shy, highly introvert girl. Aku tak nak bercakap. Aku malu nak bercakap. Gadis Melayu lah ni. Ada tidak. Tambah pula. Wait, tak keluar suara dulu weh. Serious. I was an introvert. Okay. Itu menarik. Yeah. Okay. Orang tak percaya yang aku ni introvert. So, it's hard. I know. So, kalau orang yang cakap kat luar sana, aku tengok kamera sekarang sebab aku nak cakap kat student-student ni. So, if you think that communication skills is not important, you think again. Because that's one of the most highly sought skills that employers are looking out for. Betul. So itu adalah sangat penting lah. Betul. Aku dah jadi kakak-kakak sekarang. Yes, kau memang kena. Memang kakak bukan? Kau dah nak masuk aunty belum kan? Jangan kurang ajar. Okay, so share to me what is the weirdest ke benda yang macam adik apa benda ni? Benda macam tu. Weh, dia sepanjang. banyak weh. Kau nak yang mana pilih yang paling best. Kalau boleh, bila kita cerita tu meletup podcast ni supaya satu dunia tahu. Cepat. Okay, kita bukan guna nama betul-betul Okay. kan. Dia tak beritahu. Tak beritahu. Ini okay, disclaimer tiada kaitan yang hidup ataupun yang mati. Ya? Okay. Tapi, nama bukan nama sebenar. padahal dah cakap tadi. Berdasarkan pengalaman. Itulah tu. Tak apa. Ini adalah untuk pengajaran iktibar. Betul. Boleh diambil Teladan. bersama-sama. Betul. Boleh. Alhamdulillah. Okay, so what happened was, macam saya cakap tadi, I buat one of the modules. I started off with, I think resume. And after resume, I cakap, okay, that's one portion of it, right? I cakap kat students lah. And then afterwards, I'm going to do a mock interview. Tetapi, I dah tahu orang yang social macam kita yang akan angkat tangan kalau I tanya pasal volunteer kan. Lepas tu I tak tanya pun. I cakap dia, tapi I tak nak tanya siapa yang nak cakap dengan I. I nak pilih. Start lah. Bila I cakap macam tu, semua orang kat belakang. Akak, dia. I macam, tak apa, biar saya yang pilih. Relax, okay. So I picked out this one boy. So I cakap kat dia, nama bukan nama sebenar, Ali. Okay. Nampaklah perbezaan umur. Zaman sekarang dah tak main Ali. Apa, Ryan? Ryan, don't run, Ryan. Ryan, don't touch, wash hand. Kau jangan, nanti kena cancel. Ryan lah, Ryan. Can we tag as a Ryan? So not please? Ali, okay. It's 2026 Ryan. already. Alright, it's Ryan. So I cakap kat dia, okay Ryan, kejap lagi after lunch, be prepared, bawa your resume, kita akan buat mock interview. I see. Okay? Okay. So pukul 2 sampai lepas lunch. Semua dah masuk. I macam, mana Ryan? Sebab he's a pretty tall boy. Okay. So obviously I could see him, right? I macam, I tak nampak Ryan. Mana Ryan? Lepas tu, and then one of the friends was like, akak, dia dah keluar. Dia keluar. Tadi dia ada. Sebab dia masuk dalam 1.40 dia masuk. Aku macam pusing-pusing. Kau tahu dia buat apa? Aku boleh nampak daripada atas tu dia berlari weh. Aku boleh nampak dia weh. Aku macam, aku terkesima kat situ. Weh, dia dah tinggi. Can you imagine? Yeah, exactly. So that's why I could see him. I macam, Ryan, are you okay? Ryan.
I was a bit like macam terkejut. Like, you know, takkan our graduates sampai takut sampai macam tu. Untuk nak bercakap depan halayak ramai, untuk nak pergi interview pun. Why I am emphasizing, why kita dekat Talent Corp buat benda ni adalah ada juga industri yang cakap dengan I tau. Dia kata kat I, Sophie, kenapa sekarang susah sangat nak dapat a good quality students, fresh graduate? And I'm like, I tak tahu nak bagi jawapan apa. Because ada, cuma dia tak boleh nak mengeluarkan suara tu. Tapi yang tu memang lawak gila. I boleh ingat sampai aku mati kau rasa benda tu. Wih, berlari. So, Aduh, Ryan buat kerja tak clean lah. Sebabnya kena keluar awal sikit. tak payah masuk terus masalahnya. Itu tu lepas lunch tu terus. Tadi masuk Tapi betul. bagus Aku lah. nak panggil dia lari weh. So anyway, that was interesting. Do you have any stories? Mine, kalau benda yang funny tu banyak sangat. Tapi I couldn't think of right now. Tapi ada satu benda yang I amazed. Okay. This is something I amazed bila I pergi di Sabah. You know? Oh, okay, kita dah narrow down Tadi kita tak cakap kat mana. Ini kita turun dekat negeri Sabah. So kita dijemput lah, maknanya Talent Corp dijemput untuk bagi talk career roadmap di Pulau Banggi, Sabah. And then sampai situ, and you kena naik a boat 1 hour, speedboat yang dugum macam tu. Can you imagine, weh? Weh, kau muntah tak weh? Weh, tak, sebab dia laju kan. So, Kau legend kalau aku legend, kat weh. situ. Kita orang pulau. Okay. Ganu. Oh, ganu kita boh. Duk ingat orang mandi laut, mau tak ikan. Okay. So bila dah pergi 1 jam situ, it's very far. And then it turns out that bila I pergi bagi talk dekat situ, first thing first, diorang ni jenis yang diorang very welcoming. One thing I like about Sabahan people is diorang very welcoming us. Dia macam love sangat. Macam besar hati kan. Betul. The fact Dia that we macam, came all the ya Allah, way. kalau boleh nak tukar geran tanah kepada kita. Kalau boleh lah. Aku faham. Tak? Maknanya betapa dia welcoming. punya besar hati lah orang datang. Macam tu. Tapi boleh je kalau siapa nak bagi, saya okey. Saya pun terima. So, dia consists of Form 4, Form 5 and Form 6 as well Okay. tau. And then, bila yang one thing I like about them ni, bila saya tanya soalan, can you imagine dekat paling hujung dunia Malaysia tu basically, I tanya kira, okay, dalam Malaysia ni kita ada berapa IPTA yang ada? You know what? And it turns out that out of them, no. Each one of the IPTA That's public university amazing. in Malaysia. Kebiasaan in Malaysia, kan kita tahu bila di hujung Malaysia ni, kebanyakan memang coverage ataupun Exposure tu kurang. Betul. Tapi it turns out that dia orang well exposed. I think that's amazing. Betul. Yeah, so the fact that they know, and I think cikgu-cikgu dia pun mesti play a very big part in exposing them, you know, despite Surprisingly, being a cikgu-cikgu dia semua not originally or locally from there as well lah. Faham. And one thing I like about our job ni kan, bila kita turun on ground, when the audience atau student dapat, oh terima kasih abang sebab ni saya tak tahu pun. You know what, benda tu macam Betul. I think that's also something that I wanted to share. Yang the reason that keeps me going in this industry lepas 12 tahun, ada this one concept of aha moment. Okay. So whenever I go on ground, I bagi talk, or whether it's on resume, pasal my next, pasal career roadmap, pasal yourself and how in working space. I suka observe my audience. Yep. I love observing my audience. And akan ada, if I know what I said that day is effective, akan ada satu muka tu, dia akan macam ni. Oh. Zoom lebih sikit. So dia macam, oh. Betul. Yeah. I So setuju. so that's what we call aha moment. So I know that my purpose for that day dah tercapai. Betul. And that brings me immense joy sebab I tahu maybe pahala aku dapat juga kat situ kan. Sebab you're helping them, you're giving them, exposing them to some new information that probably would help to launch their career successfully. So bila I nampak macam tu, macam you cakap tadi, and dia kata okay akak, and then I think you pun faham, lepas kita habis talk akan ada beberapa yang betul. akak abang nak say thank you so much. Betul. And I'm like, oh my god, penat aku travel 7 jam ni kan. So I think in that sense our students are amazing. Sebab dia orang tahu nak berterima kasih, adab tu ada lagi, and it makes what we do rasa macam very puas lah. Betul. Yeah. That's all for today. Itu sahaja episod kita pada hari ini. Okay, jadi you guys jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe to our social media platform. Kita jumpa lagi di Chit Chatter by Talent Corp for the next episode. Bye. 1, 2, 3.